Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Cikgu Hanafi kerana meluangkan sedikit masa untuk kami membuat cikgu pada hari ini. Jadi tujuan kami membuat cikgu pada hari ini untuk meminta sedikit pandangan, sedikit idea dari cikgu berkenaan dengan tentang masalah belajar, masalah disiplin belajar di kalangan pelajar di sekolah menengah. Jadi insyaAllah cikgu, kita boleh mulai dengan soalan pertama. Jadi soalan pertama cikgu mengenai dengan jenis masalah disiplin di sekolah. Pada pandangan cikgu, berdasarkan pemerhatian cikgu di sekolah, berdasarkan apa yang cikgu melihat sepanjang cikgu mengajar, apakah jenis-jenis masalah disiplin yang cikgu selalu sangat berlaku di sekolah? Okey, untuk jawab soalan ni cikgu bagi pada dua bahagian. Okey, yang pertama adalah istilahnya antara heavy ataupun yang biasa, ataupun yang kesalahan biasa ataupun kesalahan berat. Okey, untuk kesalahan biasa di sekolah Puramajaya ni, okey, yang pertama kalau yang form 1 form 2, laporan daripada awal tahun itu biasalah di perangai masih sekolah rendah ni, suka ejek mengejek lah. Okey, sehingga kan kalau orang Pekan panggil menganjing. Menganjing kan, bahasa mudah dia kan, nak orang faham. Okey, sehingga kan kes yang terbaru 2 minggu lepas, akibat menganjing tu sampai dia bertumbuk dan yang si menganjing yang kena tu yang menganjing tu lah sampai kes polis lah. Puncanya hanya menganjing tu tadi, dan kes polis tu kerana budak tu memang teruk dia tumbuk tu, bawah ni lebam. Lepas tu hari dia kena hari Isnin, hari Selasa dia datang sekolah, hari Rabu tu dia muntah-muntah. Bila parent dia bawa pergi ke kecemasan, jadi doktor akan bagi treatment dengan syarat parent tu kena buat report. Tu jadi kes polis tu. Dan suspek awal masa tu dia crack dan ada pendarahan pada kepala lah. Tapi bila follow up ke STA, dah buat CT scan, alhamdulillah lah tak ada benda tu. Sekadar cedera, tapi memang lebam lah. Nanti cikgu tunjuk gambar dia tu, memang teruk. Tapi punca asalnya dah ada menganjing lah. Bila tu. Okey, yang keduanya, untuk kesalahan kecil ni, kalau di Puramajaya ni baju tak masuk dalam lah. Sebab ni peraturan ya. Cuma alhamdulillah di SMK Puramajaya ni kekerapan pelajar tu dia kurang lah. Sebabnya bila pemantauan tu daripada semua guru yang mengambil berat lah, jadi kesalahan tu dapat dikekang. Tapi budak ni biasalah kan, dia tetap juga tak nak, tetap dia akan buat benda yang sama. Depan cikgu je lah. Ya, betul. Tak buka baju. Tapi kat sini okey lagi lah. Terutama dia bila berlaku, bila lepas waktu pinggir, dia panas, tak nak baju masuk, tak in. Tu je. Okey, untuk kesalahan berat, kalau di SMK Puramajaya ni vape. Cuma vape ni yang jadi kekangan daripada pihak disiplin adalah kita nak dapat nak tangkap tu. Maklumat kita dapat. Maklumat kita dapat, tapi bila kita nak paksa kita soal siasat, budak takkan ngaku. Sebab apa? Kalau dulu rokok senang. Kan, bila bau kita tahu dah, dia tak ngaku pun memang akan ngaku juga. Sebab itu isap rokok. Tapi vape payah. Okey, sebab dia yang pertama bau tadi. Bau susah dikesan. Okey, yang kedua, bila kita cari vape tu, kalau dulu dia tak dalam beg, letak dalam poket seluar, dia letak dekat tu. Tapi dia pandai lah sorok ni. Yang terbaru ni cikgu dapat pada insole kasut. Dia punya cerdik je. Ya, insole kasut lah, bukan dalam kasut. Dalam kasut kita buka poket dia nampak. Sekarang ni belakang insole kasut tu, dia buat ruangan untuk vape. Vape kan kecil je pasal ni. Ya, dia custom ke memang dah custom. Sampai cikgu nak tangkap budak tu, budak-budak maklumat dapat. Biasanya kami cikgu disiplin tetap pakai kaki lah. Istilah dia kaki lah. Mata-mata ni kan. Dia pun dapat reward bila dia beritahu, cikgu, budak ni dia akan pakai baju kasut sport shoes yang ni. Sebab kasut sport shoes tu dia memang dia dah modified untuk letak vape. Betul lah. Maklumat tu betul. Kita dapat tangkap, kita buka dia punya kasut, kita buka punya stocking. Okey, betul. Vape tu memang berada di kawasan itu. Itulah.
Itu pada soalan kedua cikgu. Boleh? Pada pandangan cikgu lah kan, apakah faktor utama yang mendorong pelajar melakukan self-disiplin? Okey, yang pertama faktornya adalah persekitaran ataupun rakan sebaya. Ini kalau remaja ini yang faktor dia. Kalau vape tadi memang betul. Bila tanya kenapa kau isap vape? Kawan aku isap vape. Macam mana kau isap vape? Nak rasa. Nak rasa vape tu macam mana? Lepas tu daripada rasa dia jadi habit. Okey, yang kedua macam yang tadi, faktor yang tadi yang cikgu kita mengamuk ni, itu daripada family, broken family. Bila budak tu kurang mendapat kasih sayang, dan yang lelaki tu pun sama. Jadi bila berpasangan, yang jadi dia ditangkap semalam tu, bila di mana dia berdua-duaan, yang si lelaki ni meluahkan masalah kepada si perempuan. Perempuan ni tolong pula. Tu yang usap-usap kepala apa semua tu. Tu je sebab dia. Okey, yang ketiga faktornya adalah yang pertama rakan sebaya, yang kedua keluarga. Okey, yang ketiga adalah faktor diri sendiri. Faktor diri sendiri tu tak ada untuk budak-budak ni. Kalau macam ada satu kes yang tentang 5 tu, dia nak jadi hero. Dia nak jadi, kalau istilah dia taito lah dekat sini, dia wujudkan benda tu. Dia hebat lah. Jadi kalau dia punya tahap nak menunjukkan dia tu hebat, dia rekrut budak-budak bawah ni. Okey, kalau siapa yang dapat join group dia, kira power lah. Wujud macam mana awak tengok kudrat dia kan. Dia nak wujudkan benda tu, tapi cikgu dalam proses mengekang benda tu. Inspirasi bercerita tu kan. Ya, dia kata filem pun bahaya juga kan. Jadi terikut. Ya, betul kan. Wujudlah benda tu. Kalau kan sekarang ni kan kebanyakannya pelajar sekolah menengah, sekolah rendah ni dia ada level bimbing masing-masing. Adakah itu juga faktor? Ya, betul. Yang cerita balik cerita yang tadi tu, faktor dia telefon. Telefon tu bila dia berchatting tu, yang si kakak ni tadi, bila dia dapat perubahan si adik ni tadi, tak lekat. Maknanya tak lekang telefon tu di tangan. Rupanya dia ada berhubungan dengan budak lelaki tu. Jadi telefon ni, sebab tu kalau saya sendiri pun untuk anak saya akan bagi, walaupun dah sekolah menengah, pukul 10 wajib berada dalam bilik saya. Ya, betul, memang kena buat itu. Tak boleh kita bagi dia tidur bersama dengan telefon. Ya, nak pula AI punya sistem sekarang ni lagi lah. Sebab budak sekarang dia jadikan percintaan sebagai trend. Kalau cinta, ya, betul. Kalau tak bercinta ni ibarat macam kalau dia tak ikut trend. Dia sampai ada satu istilah tu, kau dia tak laku ke? Yang tu dia orang takut budak perempuan. Sebab tu kalau tengok dia punya couple, kau ni comel tapi lelaki Allah. Dia tak jadikan diri dia Tuhan. Ya, tak nak privilegekan diri dia. Kenapa kau tak nak high level kan awak punya tu, high value kan awak punya tu kan? Nak pilih murah situ. Ya, yang penting yang penting aku ada power. Istilah dia orang lelaki. Istilah dia orang sekarang ni lelaki ya. Macam kita cakap tadi, boleh kita simpulkan apa yang kita cakap, orang ni pelajar dia nak mencuba perkara baru, dia nak try vape. Ya. Bila dia nak cuba macam mana nak ada, nak try juga lagi ni kan. Dia kata macam mana. Yang kedua konten. Yang empat, jadi adakah mempunyai perbezaan ketara dalam masalah disiplin antara lelaki dan perempuan? Ada perbezaan tak? Lelaki ke masalah disiplin ni sama, lelaki pun buat benda ni, perempuan pun buat benda ni, itu ada perbezaan tak? Okey, ada benda yang sama, ada benda yang tak sama. Kalau macam contoh isu dating tadi, dah tentu lelaki dan perempuan buat benda yang sama. Dan ada satu tempat yang lelaki buat, ada yang lelaki perempuan tak buat. Okey, isu dia yang pertama tadi isu dating, dua-dua tu buat. Okey, yang kedua cikgu dapat yang baru 2 minggu lepas, hubungan antara lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Benda ni wujud. Dan alhamdulillahnya benda tu masih dalam peringkat awal lagi lah. Sebaik kita dapat maklumat tu awal. Dan faktor utamanya adalah bila mana yang antara lelaki dengan lelaki tadi, sebab lelaki tu nak jadi perempuan. Antara yang perempuan dengan perempuan tadi nak jadi lelaki.
Itu faktor utama. Dan ada juga kesalahan macam bed, perempuan tak ada. Tak ada kan. Sekolah ni tak ada lah kan. Tak ada. Dan biasa-biasa kes terpencil lah kalau perempuan ni macam pasal bed ada memang ada tapi terpencil. Dia jangan berlaku. Cuma sebabnya kalau perempuan kat sini okey dia Bangun Jaya ni. Jadi soalan yang kelima, boleh cikgu berikan cadangan ataupun saranan lah untuk kita menyelesaikan masalah ni. Sebab mengikut berdasarkan pengalaman cikgu lah lama di sekolah, pendekatan yang cikgu ambil untuk selesaikan satu masalah, selesaikan satu isu di sekolah berkenaan dengan masalah yang pelajar yang bermasalah, pelajar yang ada disiplin dia tidak kan, cikgu. Okey, biasanya pendekatan cikgu lah wajib di dalam pengetahuan penjaga. Sebab kadang-kadang sifat budak ni di sekolah lain, di rumah dia lain. Okey, yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang hubungan antara anak dengan mak ayah tu sangat teruk lah kan. Sebab tu kadang-kadang anak dia bila pergi sekolah dia buat benda yang tak sepatutnya dia buat. Sedangkan dia di rumah macam tikus lah. Ibaratnya tadi, bila kita detect rupanya bila di rumah dia tak lepas. Jadi dia lepaskan perangai dia tu di sekolah. Tak boleh buat benda tu kat rumah. Ya, dia bawa ke sekolah, dia lepaskan di sekolah. Sebab dia faktornya antaranya kadang tu penjaga tu garang. Yang keduanya faktornya adalah penjaga ni dia tak friendly. Tak friendly dan tak ambil tahu. Cikgu ada satu kes masa di SMK Tengku Abdullah tu. Budak ni dia bertukar daripada dia sekolah rendah di SK Pekanjaya, sekolah menengah di SMK Datuk Muhammad. Lepas tu naik form 3 dia pindah di SMK Tengku Abdullah. Tukar. Okey. Yang jadi cikgu pelik je, yang pertama masa cikgu ngajar dia akan bercakap seorang. Cakap seorang tu macam ada kawan kat sebelah. Sedangkan dia seorang. Cikgu ni di peringkat awal cikgu jenis garang. Bila budak pantang cikgu bila budak bercakap, hampir-hampir nak lempang lah kan. Budak ni dia buat apa pula kan. Tak fokus kita mengajar dia bercakap seorang kan. Apa dia cakap dengan siapa? Okey, habis kat situ. Lepas tu tengok, waktu rehat, dia berjalan kat koridor, dia berlari seorang. Lepas tu tengok pula balik sekolah dia main dalam longkang form 3, main longkang. Lepas tu tak sedap hati telefon parent dia, mak dia kerja majlis daerah, ayah dia kerja sesmen Pro 2. Tanya pasal anak dia ni lah. Dia dua beradik je, dia ada kakak dan dia yang bongsu, lelaki. Yang ni lelaki, yang form 3 tadi. Okey, mak dia cerita tu. Dia kata, cikgu tanyalah apa, macam mana dia kat rumah. Dia kata hubungan kita orang kat rumah maknanya balik rumah kakak dia masuk bilik, dia masuk bilik, mak ayah dia masuk bilik. Mana tak ada bonding antara anak dengan mak tu. Tak ada. Masing-masing ada TV masing-masing dalam bilik. Lepas tu puan tak tahu ke, saya rasa anak puan ni ada masalah mental kan. Sebab memang tak normal lah. Kita tengok tak normal. Kita biasa. Lepas tu bila dia paksa, lepas tu minta biasanya di sekolah menengah ni kita akan bagi unit disiplin akan bagi kepada unit kaunseling. Sebab dia memang kena selari tu kan, memang tak boleh lari. Bila dapat pelaporan daripada kaunseling okey, memang dia betul-betul kena refer kepada sekretari. Pergi follow up dekat STA dekat 3 bulan juga. Last doktor pakar datang pantau dia di sekolah, tengok sendiri. Doktor tu nak tengok sendiri karakter dia macam mana, yang seperti mana cikgu cerita tadi. Dan last conclusionnya dia kena mild autism. Macam tu. Nanti boleh google lah mild autism ni apa. Autism ni dia akan meminat suatu benda secara maksimum. Dia sebab tu kalau orang autism ni, kalau parent yang pandai, anak dia akan jadi excellent. Autism ni sebab kalau biasanya kalau dia minat melukis, memang akan power melukis. Ya.
Lepas tu nak jadi ke cerita budak ni tadi, bila dah doktor declare dia sebagai OKU, memang dapat tu, mak dia di peringkat awalnya tak boleh terima. Tapi bila dah doktor sendiri dah beritahu dengan observation daripada doktor, daripada sesi dengan doktor sekretari tadi, dia terima. Okey, habis kat situ. Lepas tu naik dia tempat, dia tak dapat satu kelas dengan kawan-kawan dia yang di tingkatan 3 tu. Dia dapat kelas lain. Dia berhenti sekolah. Sedih aku. Sebab apa? Masa di tingkatan 3 tu, di kelas cikgu, kelas tu kelas belakang. Walaupun budak kelas belakang, tapi budak kelas belakang ni rajin melayan dia ni. Dia minat pasal bola. MU ke zaman tu, MU apa semua kan. Dia memang budak-budak ni suka lah. Dia akan bercerita. Lepas tu dia suka satu kartun. Cikgu tak ingat kartun apa. Budak dia akan bercerita benda tu dan dia suka lah. Masuk tingkatan 4, dia tak ditempatkan ke kelas yang sama. Jadi dia tak lagi. Dia dah dalam kelas tu kejap. Masa form 3. Masa form 4 kan dia dah ikut aliran masing-masing. Jadi budak yang kelas dia tu tak duduk dalam kelas dia. Dia dapat aliran lain. Jadi bila dia tak ada kawan, dia berhenti. Tu cikgu tak tahu dah. Tak tahu, tak sekolah. Tapi maklumatnya kata tak sekolah. Oh, sial. Aku tahu dia kaya. Lama dah. Dah tahun sebelum Covid. Tu antara pengajaran yang cikgu dapat lah. Bila mana kesan dia bila cikgu tak detect budak ni tadi daripada peringkat awal lah. Sebab cikgu, bila cikgu refer balik sekolah rendah dia dengan sekolah di sekolah Datuk, dia orang perasan benda tu, tapi dia orang anggap benda tu normal. Jadi sedih lah bila dah detect tu dah tingkatan 3. Tapi masih lagi tak terlambat sebenarnya. Kalau parent dia pandai guide, pandai dorong dia boleh pergi lagi sebenarnya. Sebab tu kata ya. Sebab parent tu dia macam cikgu kata tadi, dia anggap anak dia tu normal. Sedangkan kita tengok anak dia tak normal. Memang tak normal lah. Kau dah tingkatan 3 main dalam longkang tu. Perangai kat rumah lain. Ya. Dia kat sekolah lain. Cikgu dia nampak perangai. Sebab tu sebab macam cikgu punya pendekatan, macam mana apa semua segala kes sekecil-kecil kes mesti dalam maklumat daripada penjaga, supaya penjaga tahu itu perangai anak dia. Pernah juga kita dapat kes parent tak percaya pun anak dia macam tu, tapi bila dah kerap kita panggil in the end dia terima juga. Ada juga parent macam tu. Itu lagi pening. Tak tahu anak dia. Dia apa? Dia backing anak dia. Dia backup anak dia kan. Susah. Anak saya tak macam ini, anak saya tak macam ini. Iyalah kat rumah memang lah kan. Dia juga kita juga. Ini perangai kat sekolah buat perangai. Ya. Mak dia datang, kita cakap perangai tu, dia tak percaya. Tak percaya. Backup anak dia. Ya. Dan kebiasaannya kalau macam tu, bila parent yang tak berapa rapat dengan anak sebenarnya, dia nak tutup kesalahan dia yang menyebabkan anak dia jadi macam tu, jadi dia defend anak dia. Sedangkan punca tu datang pada dia juga. Dia tak memberi masa yang sepatutnya kat anak dia. Bodoh kan. Tadilah. Macam kes tadi. Baru je berlaku. Rezeki awak lah saya ulas tengok kes tadi. Tu je cikgu. Baik. Kami ingin cakap terima kasih cikgu kena sudi menonton. Sama-sama. Kami nak minta maaf juga takut mengganggu materai cikgu. Tak apa. Hari ni free tak apa. Sebab tu suruh pukul 10 tadi kebetulan ada kes. Kalau tidak boleh settle terus tadi. Lambat. Tadi memang drama betul lah. Cikgu pun first time kau tengok parent mengamuk gitu. Biasanya tu berapa lama cikgu ambil keputusan cakap? Tengok keadaan. Kadang-kadang satu hari tak habis gitu. Itu pun tak selesai kau kadang tu. Sebab kan dia mengambilkan dua parent. Macam tadi dua parent kan. Parent yang perempuan tu dah datang. Lelaki tak datang ni. Tak selesai kau. Itu baru dalam soal siasat ataupun bertemu tu belum lagi tindakan. Dia banyak lagi susunan dia. Sekarang punya sistem lagi susah sebab kalau dulu, kalau zaman awak kan, cikgu kesalahan disiplin cikgu tunggu keluar je hukuman. Sekarang kena ada pertuduhan. Bukti tu di peringkat awal. Sebelum nak gantung kena ada surat pertuduhan. Kita sekolah kena keluarkan pertuduhan. Awak akan dituduh untuk digantung sekolah. Dan benda tu mesti dapat parent mesti dapat maklumat tu. Pengetahuan dia. Kena tahu anak dia akan digantung sekolah. Dia terima surat cadangan hukuman tu, baru kita boleh gantung. Sebab tu kena pergi rumah. Penat. Awak jadi cikgu. Pakai jadi cikgu penat ke? Carikan orang. Tapi kan, satu je cikgu pegang lah. Pengalaman sini-sini dia kan.
Jadi cikgu ni memang kita akan bicarakan anak orang, dan sampai satu tahap kita tak sempat pun nak bicara ke anak kita, tapi rezekinya tetap ada pada anak kita. Peganglah benda tu. Dengan tu kita kena ikhlas lah dengan anak orang. Nanti Allah Ta'ala akan balas ke anak kita, walaupun kita tak ada pun cikgu lah, tak ada pun nak cara. Cikgu lain lah cara anak cikgu. Ya betul. Kadang-kadang anak cikgu apa ni dengan orang anak murid lebih tu kan. Dia baca mana? Tugas kita. Betul. Tapi cikgu pegang lah benda tu. Itu tak kes sekolah asrama lagi. Ya. Lagi penat. Pada sekolah tak ada asrama kan? Tak ada. Siapa asrama tahulah macam mana live cikgu sekolah asrama. Sampai malam. Sampai malam. Terima kasih. Baik. Good luck.